Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najwa binti Nur Azam dan kami dari kumpulan 6. Kami telah memilih subjek kosmetologi bagi melengkapkan projek assignment kami, iaitu website. Okey, kita lihat di sini, ini adalah website grup kami. Okey, kalau boleh lihat di bahagian header terdapat dua ikon, menu dan juga join network, dan juga nama institut dan logo College Vocational. Okey, kalau kita klik ikon menu, dia akan keluar beberapa section lah, beberapa pages lah, halaman. Ada laman utama, konsep spa, pengurusan spa, asas keusahawanan, pemasaran dan hubungi kami. Okey, kalau kita tekan pula ikon join the network, dia akan bawa kita kepada hubungi kami. Hubungi kami untuk memasuki institut tersebut lah. Okey, sekarang kita balik kepada laman utama. Okey, kami telah memilih tajuk pengenalan kepada konsep spa. Pengenalan kepada konsep spa, dan kami menggunakan animation, parallax dan blur antara section. Okey, seterusnya pergi kepada pengenalan. Okey, pengenalan di sini akan menceritakan serba sedikit mengenai spa, dan di sini ada ikon ketahui lebih lanjut. Okay, nanti saya akan terangkan mengenai ikon ketahui lebih lanjut ini. Okey, kita lihat lagi di bahagian laman utama ni. Kalau scroll lagi ke bawah, kita ada bahagian pengurusan spa. Ada sedikit detail mengenai pengurusan spa. Untuk ketahui lebih lanjut, kita boleh klik ikon ketahui lebih lanjut. Dan seterusnya kita ada asas keusahawanan dan model perniagaan. Kita ada strategi pemasaran digital. Ada poster dan teaser di sini. Di sini adalah poster dan teaser. Ini video teaser kami. Okey, kita boleh teruskan. Okey, kalau kita slide lagi ke bawah, di bahagian bawah sekali ni adalah footer. Footer di mana pengunjung dapat menghubungi kami tanpa tekan section hubungi kami tadi. Jadi mereka boleh mengisi nama dan submit di sinilah. Okey, kita balik semula kepada pengenalan tadi. Okey, di bahagian pengenalan ini ceritakan sedikit detail mengenai spa. Kalau mau tahu lebih detail mengenai spa, kita boleh klik ikon ketahui lebih lanjut di sini. Dia akan bawa kita kepada section konsep spa dan akan menceritakan sedikit apa itu spa, asal-usul konsep spa, tujuan, kepentingan spa, peranan spa dalam gaya hidup moden, spa sebagai industri perkhidmatan. Okey, sama jugalah di sini kami menggunakan animation blur untuk setiap section dan teks. Okey, seterusnya masih ada lagi di sini ikon ketahui lebih lanjut. Kita boleh klik lagi ikon ketahui lebih lanjut ini. Dan dia akan bawa kita lagi detail-detail mengenai
Spa. Di sini ada jenis-jenis spa. Dan juga jenis-jenis tema spa. Sama juga menggunakan animation blur untuk setiap session. Okey. Selepas itu, saya akan tunjukkan section hubungi kami di sini. Untuk bahagian hubungi kami ini, pengunjung dapat mengisi detail mereka lah kalau mereka ingin berkontak, ingin menanyakan sesuatu lebih lanjut atau ingin memberi feedback atau berkenaan dengan program kosmetologi kami ni lah. Okey, di sini ada bahagian bawah ni juga ada guru-guru, senarai guru-guru. Ada Nur Najwa, ada Nur Hazika, ada Nur Afika dan juga Nurul Farahanis. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada presenter seterusnya untuk present next session. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afika binti Abdul Manap akan sambung pembentangan website kami. Website ini dibangunkan menggunakan platform Wix dengan tajuk besar pengenalan kepada konsep spa. Fokus reka bentuk website ini adalah untuk perkenalkan konsep spa secara umum dan seterusnya menghuraikan elemen-elemen yang adalah. Okey, yang pertama pengenalan. Yang kedua, pengurusan spa, asas keusahawanan, strategi pemasaran digital, dan ada jugalah berkaitan poster dan teaser. Dari segi user interface, halaman utama menggunakan warna yang lembut dan menenangkan selari dengan identiti spa. Font yang digunakan adalah ringkas dan mudah dibaca. Dan susul atau homepage disusun kemas bagi memudahkan navigasi pengguna. Untuk user experience flow, pengguna bermula di homepage dan seterusnya menekan butang perkhidmatan. Tetapi di sini saya menekankan dulu diketahui lebih lanjut. Okey, terus masuk ke pengurusan spa di mana ini bahagian saya lah. Okey. Halaman ini mempunyai elemen interaktiviti seperti butang klik, kesan hover dan pergerakan scroll yang lancar. Elemen ini membantu untuk tingkatkan pengalaman pengguna semasa meneroka maklumat pengurusan spa. Dari segi animasi, bahagian pengurusan spa ni bukan sekadar paparkan perkhidmatan tapi turut menguraikan elemen penting. Pendekatan ini memberi gambaran menyeluruh tentang pengurusan spa dan bukan hanya dari sudut rawatan lah. Dan di sini boleh tekan menu untuk ke pengurusan spa juga. Okay, seterusnya kita pergi ke mobile view. Okay, website ini juga direka dalam paparan mudah alih di mana perkhidmatan dan halaman pengurusan spa masih jelas dan mudah diakses. Ini menunjukkan website ini responsif dan berfungsi dengan baiklah di pelbagai peranti. Sebagai rumusan, website ni bertajuk konsep spa, dibangunkan dengan struktur yang jelas dan bahagian perkhidmatan memainkan peranan penting dalam menerangkan pengurusan spa secara sistematik. Reka bentuk yang ringkas dan kandungan yang tersusun menjadikan website ini sesuai sebagai platform pembelajaran berkaitan industri spa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhanis binti Muhammad Badaruddin. Saya akan menerangkan bahagian website dalam subtopik asas keusahawan dan model perniagaan. Untuk aliran kepada para pengguna untuk pergi ke bahagian subtopik ini adalah bermulanya dari homepage dan pengguna perlu scroll sedikit ke bahagian bawah sehingga pengguna terjumpa perkataan yang tertulis asas keusahawanan dan perniagaan. Untuk paparan pada halaman utama ini,
Ia memaparkan gabungan warna latar belakang yang cerah dan digabungkan dengan ton warna gelap bagi tulisan supaya pengguna dapat membaca info yang dinyatakan dengan jelas. Tulisan yang digunakan bersesuaian dengan tema dan disusun rapi, bersih dan teratur agar pengguna dapat mencari maklumat dengan lebih mudah. Pada bahagian ini, ia hanya memaparkan info kepada pengenalan subtopik. Jika pengguna untuk teruskan ke bahagian isi kandungan subtopik, pengguna perlu menekan butang yang tertulis ketahui lebih lanjut. Jika pengguna menekan butang ini, ia akan membawa pengguna kepada website isi kandungan. Untuk bahagian subtopik asas keusahawanan dan model perniagaan untuk penubuhan spa, kami menggunakan elemen interaktif dan inovatif yang adalah animation, di mana animation blur digunakan pada bahagian tulisan dan gambar. Jika pengguna scroll sehingga bawah, animation ini adalah seragam dari awal sehinggalah akhir website, di mana ia memberi kesan visual yang kemas dan terdapat nilai estetika kepada pengguna untuk membaca. Jadi, sekiranya pengguna scroll balik ke bahagian awal, kami juga menyediakan paparan mudah alih, iaitu pengguna boleh tekan pada bahagian logo yang berbentuk telefon dan pengguna menekannya. Ia akan memaparkan paparan mudah alih bagi pengguna yang menggunakan telefon bimbit atau telefon mudah alih. Jadi ia sesuai kepada pengguna walaupun pengguna tidak membawa laptop. Jadi untuk tukar balik kepada paparan website desktop, pengguna perlu menekan simbol di sebelah telefon bimbit tadi dan ia akan memaparkan kepada awal website tadi. Setelah pengguna selesai membaca keseluruhan website ini, jika pengguna berminat untuk sertai atau mempunyai soalan untuk diajukan kepada kami, pengguna boleh menekan butang join the network. Jadi, pengguna boleh sertakan nama, email, nombor telefon dan apa-apa sahaja mesej atau soalan yang hendak diajukan kepada kami dan submit. Jadi, kami akan mendapat persoalan tersebut dan memberi maklum balas segera. Jadi, setelah itu, pengguna jika hendak membaca semula dari awal, pengguna boleh menekan pada butang menu dan tekan semula pada bahagian yang pengguna hendak membaca semula. Sebagai contoh, tekan pada laman utama, pengguna akan kembali kepada laman utama untuk terus scroll pada bahagian yang hendak pengguna baca. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada presenter pertama. Saya Nur Hazika binti Ismail akan meneruskan perbentangan demo untuk website ini. Untuk demo ini, saya menggunakan platform Wix sebagai medium pembangunan website. Wix dipilih kerana ia menyokong reka bentuk visual, elemen interaktif dan juga paparan responsif untuk desktop dan juga mobile.
Di halaman utama, reka bentuk user interface atau singkatannya dikenali sebagai UI menggunakan palet warna neutral dan hijau lembut bagi mencerminkan suasana spa yang menenangkan. Penggunaan font forum digunakan untuk tajuk utama bagi memberi imej yang lebih elegan dan profesional, manakala font futura digunakan untuk teks perenggan kerana lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Susun atur halaman disusun secara teratur bermula dengan tajuk, penerangan ringkas dan juga butang navigasi. Seterusnya, dari segi user experience atau singkatannya ialah UX, aliran pengguna bermula dari homepage atau laman utama. Pengguna akan diperkenalkan dengan konsep spa dan pemasaran digital, kemudian boleh klik pada butang ketahui lebih lanjut untuk ke halaman seterusnya. Website ini mempunyai beberapa elemen interaktiviti seperti butang navigasi, kesan hover dan animasi masuk. Imej latar belakang menggunakan animasi zoom, manakala teks dan section menggunakan animasi blur semasa dipaparkan. Dari segi inovasi, website ini menggabungkan pendekatan pembelajaran dengan gaya pemasaran industri sebenar. Penggunaan bahagian objektif pembelajaran, poster digital dan video teaser membantu membina emosi serta minat pengguna sebelum membaca kandungan teori. Pendekatan soft sell ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan realistik. Seterusnya, website ini juga direka dalam mode mobile view. Switch to mobile view. Dalam paparan telefon atau mobile view, susun atur kandungan disusun secara menegak, teks masih jelas dibaca dan butang masih berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan website ini bersifat responsif dan sesuai digunakan pada pelbagai peranti. Dapat saya simpulkan secara keseluruhan, website ini direka dengan menekankan keseimbangan antara reka bentuk visual, kebolehgunaan dan keperluan pembelajaran. Reka bentuk yang kemas, aliran pengguna yang jelas dan elemen interaktif dapat membantu pelajar memahami konsep pemasaran digital dalam industri spa dengan lebih berkesan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.